Alright, so sekali lagi Assalamualaikum dan selamat malam guys. So malam ni kita nak sambung lagi kelas kita malam ni dengan tajuk dia backtest reversal. Okay, backtest reversal. Okay, backtest reversal. So dalam konsep backtest reversal ni yang kita nak tengok lah ataupun yang kita nak fokuskan lebih tu kepada starting daripada daily, macam mana kita nak cari, orang kata apa? Nak cari SNR. Okay, lepas tu kita akan drop ke H1 untuk kita tengok dia punya pattern reversal tu. Okay, so dekat sini kita akan usah dia punya pattern reversal lah. Okay, kita ada CP dan juga BTR. So kita nak masterkan dua-dua ni lah untuk kita dapat direction. Right? Lepas tu nanti korang boleh buat filter sendirilah. Orang kata apa, filter setup mana yang korang tak patut entry dan setup mana yang korang patut fokus. Right? Okay, so kita tengok dulu. Okay, so first kali untuk reversal lah, kita recap sikit dia punya, orang kata apa, dia punya teori dia. Okay, untuk reversal, starting dia korang kena pilih father time frame. Okay, kita akan starting dengan father time frame. Right. So, contoh kat sini, kalau siapa yang macam orang kata apa, nak kalau boleh satu setup tu, bukan satu setup lah, satu hari tu ada 3 ke 4 setup. Okay, 3 ataupun ke 5 lah, maksimum 5 setup. Right, 3 ataupun 5 setup, better go ke daily lah. Okay, daily. Right, untuk starting cari kita punya panggil tu level support dan juga resistance. Okay, tapi kalau orang kata apa, kalau yang nak kalau nak setup tu yang kejap-kejap je kan, ataupun macam apa, nak relax-relax je waktu trade tu, boleh go ke weekly. Okay, weekly. Right. So, kita ambil contoh kat sini lah macam mana DZ selalu buat. Kita akan start pada daily lah. Okay. Kita akan start tengok pada daily. Lepas tu kita akan drop ke dia punya pasangan dia lah, H1. Okay, so yang ni DZ harap korang dah boleh hafal lah. Kita punya pasangan apa? Dia punya pasangan untuk reversal tu. Okay. So, ini father time frame, FTF. So, ini pasangan dia dekat mother time frame, MTF. Right, so kalau kita ambil dekat daily, dia punya pasangan dia ataupun isteri dia adalah dekat H1. Okay, meanwhile kalau kita tengok dekat weekly, kita punya level SNR, nak tengok kita punya reversal ataupun pasangan dia dekat H4. Okay, cuma ada lagi satu iaitu monthly lah. Ini untuk siapa yang nak try untuk swing. Okay, cuma monthly ni dia special sikit, pasangan dia dekat daily. Okay, so ini kita panggil dia macam timetable lah untuk kita tengok dia punya reversal. Okay, kawasan nak tengok dekat dia punya reversal pattern tu. Right. So, untuk penandaan SNR, okay, untuk penandaan SNR, okay, SNR, DZ sarankanlah untuk yang mana orang kata apa, mungkin susah nak nampak, better tukarkan dulu pergi ke line chart. First step dia, tukar pergi line chart. And then untuk senang lagi, untuk memudahkan lagi untuk korang nampak ataupun untuk korang spot, better pakai SBR ataupun RBS. Okay, ataupun RBS. So ini bagi DZ lah, ini sebagai kunci untuk tengok support atau resistance tu valid. Support atau resistance valid. Okay. So apa yang dimasukkan SPR, apa yang dimasukkan RBS, okay, kita tengok sikit. So apa yang dimasukkan dengan support dan SPR ataupun RBS adalah contoh ini DZ pada dulu. Right. Okay, so contoh kita ada sambungan chart dekat sini Okay, so sekarang ni kawasan ni jadi support. Okay, so if support dia react, korang kena ingat konsep SNR adalah one support react, dia akan pergi cari ke area resistance balik. Okay, tapi benda yang samalah, once dia sampai dekat resistance and if dia react, dia akan pergi balik ke support. Okay, tapi andai kata satu masa nanti, tak semestinya support ni dia akan keep react ataupun resistance ni akan keep react, dia akan berlakunya breakout salah satu. Okay, so contoh andai kata dekat area support ni sekarang dia dah buat breakout.
Okay, breakout ni adalah means bila candle dekat daily ni, dia close as body. Body dia ni close lebih. Okay, bila body ni close lebih, kita akan panggil dia sebagai solid breakout lah. So sekarang kawasan ni, once dia dah jadi support, lepas tu kalau korang tengok, bila dah breakout, dia akan jadi, dia bertukar. Dia support become resistant. Okay, bila datang balik, masuk ke kawasan support yang dah dipecahkan, kawasan ni akan bertukar menjadi resistant. Okay, so next dia akan pergi cari kawasan support yang lagi bawah. Okay, so macam ni kita panggil dia konsep SBR, iaitu support become resistant. Once support tu pecah, dia datang balik, sekarang dia akan react menjadi resistant. Okay, so itu untuk konsep SBR lah. Okay, so semua dapat tak untuk konsep SBR? Okay, cuna. Right. So next kita pergi balik. Okay, ini kita panggil sambungan balik. Okay, so sekarang bila dia datang, dia akan react lah. Kenapa bukan 2780? 2780. Okay. So kalau ikut DZ, okay, ni ingat konsep DZ kata, dia pastikan pernah jadi support, pastikan pernah jadi resistance. Sebab yang DZ nampak lah. Oh, okay. Sorry. Okay, ni, area sini. Okay, kawasan terdekat dia di sini, sorry. Okay, thank you Salib, teguh. Right, so okay, kalau kita tengok dekat bahagian kiri dia, okay, kita ada satu resistance and then kita ada satu support kat sini. So kawasan ni kita panggil dia sebagai kawasan yang valid lah. So kalau korang tengok untuk konsep RBS, okay, resistance become support. Okay, ni area sini. Kita ada satu resistance, kita nampak satu resistance, dua resistance and then dia decide untuk breakout. Lepas tu dia datang balik. Okay, nampak? Dia datang balik, sekarang dia jadi support. Okay, so next kawasan dia, ini kita panggil dia sebagai konsep resistant become support. Okay, ni resistant. Okay, ini pun masih lagi kita panggil resistant. Lepas tu dia decide untuk breakout. Okay, breakout, datang balik, sekarang jadi support. Okay, so kalau dia datang balik, masuk ke kawasan ni, kita akan panggil dia sebagai kawasan support lah. Okay, once dia masuk ke area sini, dia akan menjadi support. Okay, ini kita panggil dia sebagai konsep RBS. Okay, SBR support become resistant, RBS resistant become support. Okay, so senang cerita dia untuk once korang marking korang punya level support ataupun level SNR adalah korang tukar dulu pergi line chart. Okay, contoh macam ni. Okay, korang tukar dulu pergi line chart. Okay, candlestick, line chart. Okay, lepas tu korang supportkan kawasan ni. Okay, contoh macam kawasan ni, korang nak tanda dia sebagai resistant kan. Okay, so marking dulu. Okay, marking dulu macam biasa. Okay, lepas tu barulah korang tengok dekat candlestick, dekat mana kawasan orang kata apa, shadow dia. Macam DZ lebih suka untuk marking macam ni lah. Okay, bila dah jumpa bucu resistant macam ni kan, okay, mark dulu dekat kawasan paling hujung dia ataupun shadow paling hujung dia kat sini. And then lagi satu, boleh cari yang kawasan support punya, nampak kan. Okay, kawasan support dia sini, shadow hujung dia, mark letak. So kita dah dapat satu kawasan resistant become support sini, RBS. Ya, so sama juga untuk konsep support become resistant ni. Contoh dia okay, kalau support become resistant, okay, contoh kat bawah ni, support become resistant. Sebab goal sekarang, okay, ada ke support become resistant? Macam tak ada bawah-bawah ni. Okay, kalau tengok sebab goal pun sekarang memang tengah keep on flying kan, so kita boleh dapat kebanyakannya RBS lah. Okay, so untuk penandaan ni, DZ sarankan korang bukan setiap hari lah, starting point dia nak marking adalah start macam besok ataupun hari ni. Okay, start marking besok ataupun hari ni, at least kena ada satu support, satu resistance. Okay, contoh dia macam ni, satu resistance daily, satu support daily. Okay, yang macam kalau korang nak tambah lagi yang bawah-bawah ni optional lah, ini optional. Okay, yang penting yang berhampiran dengan current price, mesti ada satu resistance, mesti ada satu support. Okay, at least dua, satu resistance, satu support. Okay, so next apa yang kita nak tengok, kita nak monitor lah once price masuk, contoh macam ni once price masuk, kita nak monitor dalam kawasan ni ada tak, kata apa, ada tak kita punya reversal pattern. Okay, so untuk ni ingat balik pasangan dia, kita akan drop ke H1. Sebab apa? Sebab pasangan daily nak tengok reversal pattern dekat H1. Okay, so untuk reversal pattern kita ada dua. Okay, so untuk reversal pattern kita ada dua. First, kita ada
kita ada chart pattern. Okay, chart pattern. So macam sekarang ni price masuk dekat support. So chart pattern apa yang kita nak monitor? Inverted HNS, lagi satu. Inverted HNS. Lagi satu double bottom. Yes, betul. Okay, double bottom. So kita short fall lah. DB, double bottom. Right. So untuk inverted HNS dan juga double bottom ni, untuk tahu dia punya apa, valid ataupun tak valid chart pattern dia. Okay, first kali contoh untuk double bottom. Okay, kalau korang pergi dekat line chart, dia akan jadi bentuk dia macam ni. Okay, dua bucu ni seakan-akan sama level. Tapi yang penting dia adalah dia break out kawasan neckline dia. Okay, yang ni yang penting dia untuk dia jadi chart pattern. Untuk dia jadi chart pattern double bottom. Bukannya kita spot dia contoh macam ni bukannya kita spot dia waktu dia macam ni lagi. Okay, pastikan dia break dulu. Once break out barulah kita consider dia sebagai double bottom. Selagi tak break out neckline, tak panggil dia sebagai double bottom. Okay, sama juga untuk case inverted HNS. Okay, inverted HNS dia boleh datang macam-macam bentuk lah. Satunya yang sama level macam ni, tapi still lagi apply konsep yang breakout neckline. Okay, dari sini. Okay, dia ada lagi satu contoh yang tak sama level sangat. Okay, tapi pastikan candle yang dekat sini, dia breakout dulu neckline dia yang paling tinggi. Okay, area paling tinggi. Okay, kat sini. Right, sebab kadang bila kita trade, kita tak nampak lah. Okay, dia apa, chart ni takkan bagi apa yang kita belajar cantik-cantik dekat dalam Google apa semua tu kan. So kita kena apply sendiri benda ni. Okay, so contoh dia dekat sini. For now, sebab kalau kita tengok dekat dalam chart sekarang, current chart, dah ada ke belum dekat dalam ni chart pattern? Belum. Tapi sekarang kita nampak dia seakan-akan nak membentuk apa guys? Siapa beri jawapan? Seakan-akan nampak macam bentuk apa? Ke nak DZ tukar pergi line chart dulu untuk mudah tengok? Okay, kita tukar pergi line chart bagi senang tengok. Untuk yang mana tak mungkin tak berapa nak mahir sangat. Inverted HNS. Yes, betul. Okay, so kalau kita tengok macam ni dalam bentuk line chart, korang akan nampak lebih kurang macam ni. Bentuk dia inverted HNS. Okay. Nampak? Ya, ni macam salah satu contoh tadi So sekarang kita nak tunggu candle ni breakout dulu area sini. Okay, dia punya neckline yang paling tinggi lah. Okay, once dia breakout baru kita consider dia sebagai inverted HNS. Okay. So contoh, andai kata once price dah breakout, apakah direction kita untuk besok? Contoh besok dia decide untuk breakout. So direction kita sekarang untuk apa? Adakah patut kita fokus untuk sell? Kita akan fokus more untuk buy. Yes, betul. Okay, so bila dia dah breakout sini, ini kita panggil dia sebagai reversal complete lah. Okay, ataupun reversal tu green light. Reversal green light. Okay, so sekarang setup apa yang patut korang filter? Okay, setup mana yang patut korang masuk? Setup sell ke setup buy? Setup buy, yes, betul. Okay, setup buy. Okay, so target dia sampai ke mana balik? Once berlaku reversal, target dia sampai ke area mana? Target untuk direction, once dah reversal tu dah bagi green light. Target untuk korang fokus buy tu sampai ke area mana? Adakah terus hold sampai 3,000 ataupun sampai dulu ke satu stop point? Dekat mana, sampai mana yang korang patut fokus buy? Okay, boleh beritahu tak? Sampai area mana? Okay. Sampai ke area sini, yes, masuk balik ke area resistance. Betul. Okay, so bila kata kita punya reversal tu dah balik, okay, target price kita ataupun target direction kita adalah once untuk price hit balik ke area resistance. Okay, bila dia masuk balik resistance, ke area resistance, kita dah takkan fokus buy. Okay, dah tak boleh buy. So benda yang sama, bila masuk kawasan resistance, yang kita nak monitor adalah untuk dia berlakunya chart pattern ataupun chart pattern ataupun BTR. Okay. So contoh untuk satu, kalau dekat buy ni, kawasan buy ni, okay, kalau korang tengok contohlah untuk yang mana mungkin tak nak tengok chart pattern, okay, macam biasalah, okay, boleh pakai konsep BTR.
Konsep BTR dia sama je. Temukan satu trend line dulu. Okay, cari satu trend line. And then korang tunggulah dia pecahkan. Bukannya dia pecahkan trend line, dia pecahkan dulu dia punya market structure dia. Okay, contoh dekat sini kita ada satu high, okay, low, uh, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Okay, new low. So sekarang ni target dia adalah kalau untuk BTR ni berlaku, dia perlu decide untuk breakout resistance sini dulu. Okay, price perlu breakout resistance area sini dulu. Okay, once dia dah breakout, barulah kita consider dia sebagai BTR. Okay, untuk perubahan trend tu berlaku. Right. Okay, so far semua jelas tak? Okay, jelas So benda tu kita akan guna berulang kali. Right. So setiap kali nak trade, kita akan gunakan benda ni berulang kali. Masuk resistance, tunggu benda sama juga. Okay, masuk support balik, buat benda yang sama. Okay, so contoh okay, sebab setiap kenaikan, setiap penurunan dia mesti ada reason dia. So contoh dekat sini. Kenapa price boleh junam sampai balik kawasan support? Okay, jawapan dia ada dekat sini. Boleh bagi contoh tak? Sebab apa price junam? Okay, kita ada ni. BTR, yes betul. Okay, BTR pun ada. Right, so kita tengok belakang sikit lah. Okay, mungkin sebab tak apa nampak sangat kan. Okay, ni BTR pun kita ada. Chart pattern pun sebenarnya kita ada. Okay, so kalau kata yang BTR tu, area sini lah. Okay, korang boleh start makin BTR. Okay, once dia breakout BTR, maksud dia area support dia. Area support dia kat around sini Okay, nampak? Once dia decide untuk breakout, terus tukar perubahan arah dia. Okay, dia datang balik, lepas tu dia masuk ke area kotak 300. Yes, betul. Okay, dia break trend. Betul tu. Okay, lepas tu dia akan follow terus lah dia punya direction dia. Okay, sampailah ke kawasan support. Okay, so now pun benda yang sama lah. Kita nak tunggu dekat area support. Okay, kita akan guna benda ni sampailah. Kata apa sampai sekarang DZ pun masih pakai lagi konsep ni. Okay. So boleh just pick je dengan mana yang korang rasa, kata apa, yang mana lagi mudah untuk korang nampak. Right. Okay, so far ada sebarang persoalan tak? Okay, so kalau tanya DZ lah, time frame berapa tu? Okay, sekejap kita jawab tu. Okay, so untuk pertanyaan agak silap. Alright. So contoh andai kata untuk penggunaan BTR ni dia bergantung dekat mana akak tanda akak punya SNR dekat pada time frame. Okay, ni dia akan berbalik balik dekat jadual kita tadi. Okay, contoh jadual dia dekat sini. Okay, kita ada father time frame, kita ada mother time frame. Okay, FTF, MTF. Okay, contoh kalau akak tanda dekat daily, okay, pasangan yang akak nak check BTR ataupun nak check dekat, orang kata apa, nak check BTR ataupun nak check chart pattern tu akan pergi ke H1. Okay, so benda yang sama juga kalau akak pakai weekly, as kawasan support dan juga resistance weekly, akak akan makin dekat H4. Okay, nak tengok chart pattern ataupun BTR. Okay, so DZ galakkanlah pakai yang daily atau weekly je sebab monthly ni kebanyakannya untuk trader-trader yang swing lah. Okay, semua yang ni special sikit lah tapi boleh je nak hafal. Okay, so macam ni jadual dia. Okay, kalau makin resistant ataupun support dekat mandi, boleh drop ke daily. Mandi je dia special sikit. Okay, tapi persamaan yang semua time frame ni pakai adalah bila makin SNR dekat daily, dia akan drop 2 time frame ke bawah. Okay, so sama juga untuk weekly, bila nak tengok dia, dia akan drop 2 time frame ke bawah. So sama juga untuk konsep mandi, dia akan drop 2 time frame ke bawah. Sebab itu kawasan jawapan dia. Okay, macam mana kita nak tahu direction untuk hari tu. Okay, so yang ni disarankanlah untuk mark contoh macam hari ni ataupun hari Ahad dah boleh start marking, ataupun nak start marking Isnin pun tak ada masalah. Lepas tu just stick je. Okay, lepas tu just stick je sampailah salah satu tu breakout. Okay, kalau ada breakout baru kita akan find long kata apa, selagi another level barulah. Okay, sama ada kawasan support ataupun kawasan resistance. Okay, so contoh dekat ada lagi satu soalan yang bertanya contoh ada kata besok direction kita buy. Kita nak buy dekat mana? Okay. Tapi besok ada news tak Mana?
Tapi besok ada news kena ambil kira juga. Yes, betul. Okay, okay. Untuk apa? Untuk Aizat, kalau untuk besok contoh ada news kan, so better kena ambil kira lah, kena ambil berjaga-jaga lah. Janganlah treat account daily untuk news. Masuk account perang tak ada masalah. Okay, so contoh kawasan dia. Okay, contoh kalau berlakunya, contoh kita kata cap pattern lah. Okay, contoh kat sini. Okay, andai kata waspada breakout, kawasan first yang nak menjadi zone untuk kita entry adalah di area sini. Okay, kalau korang tengok dekat area sini, kita ada satu breakout buy. Okay. Once dia complete dia punya inverted SNS, kita akan ada satu terus automatic akan ada satu setup backup buy. Okay, so kawasan first yang korang akan monitor di area sini ya. Okay, kawasan buy dia. So bila pada datang balik, okay, ready je. Tunggu dia ada confirmation dekat M15 ataupun M5 lah. M15 tu kawasan terbaik lah untuk kita monitor. Okay, M5 tu kalau dah memang tak ada sangat dah. Okay, memang kalau nak entry juga, boleh drop ke M5 untuk tunggu confirmation. Okay. Tapi kawasan, kalau tanya kawasan first untuk kita entry, dia dekat area sini ya. Besok, kalau betul dia keep on flying tu dah, yang tak ada orang kata apa, candle dia kalau kita tengok dekat apa, dekat candlestick, okay, contohnya, candlestick kalau kita tengok dekat candlestick yang tak ada candle berlainan warna. Okay, ni kita panggil dia sebagai konsep engulfing lah. Okay, engulfing ni, yang ni penting. Okay, so means anda kata esok ni starting dia pada awal pagi esok, terus dia keluar candle hitaman yang terus membuat breakout kat sini. Okay, ni contoh. Okay, dia dah breakout area neckline dia. Okay, yang memang tak ada selit, orang kata apa? Esok LDR kan DZ? Oh, sekejap, nanti kita tengok. DZ pun tak ingat, lupa nak tengok jadual LDR tu bila. Okay, tapi kena hati-hati jugalah. Okay, dengan LDR apa semua tu. Okay, yang ni kita panggil dia sebagai technical analysis lah. Yang kita buat ni adalah apa yang kita nampak berdasarkan apa yang market bagi. Right? Okay, jadi kita tengok untuk yang LDR tu, jadi DZ check. Okay, so contoh anda kata besok dia break tanpa dia buat candle lain lah. Maksud dia tak ada tukar warna lain. Bukan candle merah ke, tapi dia masih stick dengan satu kelompok dia. Okay, means candle hitam kat sini. Okay, contoh besok ni terus dia buat candle hitam, memang terus akan dapat ni lah. Yes, betul je sih. Okay, so daily tu kita guna untuk cari direction. Okay, kawasan mana yang kita patut fokus. Means macam apa, bila sampai support kita nak price to fly. Tapi nak tengok dekat, orang kata apa, dia punya confirmation untuk menjaminkan price tu boleh fly dekat situ adalah once dia berlaku chart pattern ataupun BTR. Okay, tapi betul lah konsep tu. Okay. So untuk exact besok ni kawasan first kalau dia keluar terus macam ni besok, area sini. Okay, ni area sini yang akan menjadi zone kita. So boleh tunggulah sampai dia berlaku BTR ataupun orang panggil tu chart pattern, salah satu. Okay. So untuk ni kita tengok tarikh LDR. Tarikh LDR LDR untuk bulan 3. Yes, betul. Okay, so besok pun ada LDR. Okay, besok ada LDR 3 hari bulan 3. Okay, besok LDR. LDR 3 hari bulan 3. Okay, hari Isnin. Right, so untuk ni lah DZ bagi tips sikit lah untuk cara nak trade LDR. Okay, LDR ni dia boleh jadi sama ada tarikh yang ditetapkan ataupun sehari sebelum ataupun sehari selepas. So besok kita tengok, kalau besok dia tak ada impact lagi, means besok tu kena berjaga-jaga. Okay, sebab macam hari ni memang market tak jalan kan. So hari ni kita consider dia tak ada LDR lagi lah. So possible dia kalau besok ni dah berlaku LDR, so keesokannya ataupun tarikh, maksud dia hari Selasa ni dah boleh trade macam biasa lah. Macam tu. Okay, tapi kalau orang kata apa, kalau hari LDR ni contoh besok, macam besok ni dia tak ada effect lagi, okay, no effect. Contoh no effect, maksudnya kena monitor dekat hari Selasa. Okay, kena berhati-hati dekat hari Selasa. PC dalam bilik dia bawah je. Tapi I don't care. Okay, so far jelas tak untuk tu? Okay. LDR dengan orang kata apa, dengan apa possible planning yang akan berlaku. So jelas tak? Okay, jelas Alright. Okay, so untuk LDR tu dia sarankan besok ni kena berhati-hati sikit lah. Okay, berhati-hati sikit sebab kita tak tahu dia LDR ni dia akan sambung balik dengan, kalau kita tengok apa yang kita belajar sebelum ni, dia akan sambung balik daripada
trend major dia ataupun trend besar dia. Ya, so contoh kita ambil dekat daily. So kalau korang tengok sekarang ni, daily masih lagi uptrend ke sekarang dah dia orang kata apa? Kalau kita tengok dari sini okay. Kalau kita tengok dia masih lagi dalam kawasan uptrend sebenarnya. Okay, tapi dia dia bukan uptrend dah. Dia mungkin decide untuk buat junaman. So kalau contoh anda kata besok ni BTR berlaku, efek BTR berlaku, okay, kita akan nampak berkemungkinan kalau dia decide untuk sambung daripada trend sini, okay, mungkin dia possible untuk junam lagi lah. Okay, kalau dia decide untuk sambung. Meanwhile, kalau dia boleh, kalau efek tu adalah untuk melawan daripada dia punya major trend ataupun trend yang besar ni sekarang, okay, possible untuk dia decide naik tu tinggi lah. Okay, kalau sebab tu kita kena monitor dulu. Sebab selalunya dia akan, efek dia boleh take dekat London session. Okay, London session ataupun US session. Okay. So waktu dua opening ni kena hati-hati sikit. Sebab kebanyakannya dia akan ambil efek untuk salah satu daripada sini lah. Alright, so far jelas tak? Retest and junam. Dia kebarangkalian nak retest tu pun tak tinggi sangat, okay? Sebab LDR ni kadang-kadang dia boleh decide untuk sambung terus. And orang kata apa? So fokus untuk selling ke buying, yang tu besok kita kena tengok. Okay, bergantung dia dekat dekat dia punya opening session dia tu. Okay, yang tu besok memang kena tengok. Kalau efek dia sebab LDR ni, kita tak boleh nak agak tau efek dia sebab dia ni salah satu orang kata apa macam fundamental punya efek lah. Okay, so macam sekarang ni yang kita buat adalah technical analysis. Okay, so maksud dia kalau LDR ni dia more kepada FA lah, fundamental analysis. So kita kena tengok efek dia tu take waktu mana. Contoh kalau kata London session. Okay, so kalau anda kata besok ni London session dalam pukul 2 macam tu, dia dah kata apa, efek dia terus junam dia. Sebab efek dia, dia nak macam news sebab pergerakan dia boleh pergi minimum lah 150 ke 300 pip untuk yang tiada news. Okay, ni maksudnya panggil apa, hari-hari biasa yang news tak ada. Tapi besok kita tak tahu kan, besok news apa dia, sebab besok pun kita ada news. So possibility tu boleh jadi besar lagi lah. Okay, untuk pergerakan dia berlaku. So besok baru kita boleh tahu dia better move kepada mana. Okay, welcome. Dizat nak tanya MT5 dan MT4 spread and trading ada berbeza tak? Dizat rasa macam tak ada beza sangat. Ya, dia tak ada beza sangat pun. Dia dekat-dekat je. Okay, macam sebelum ni korang pakai MT4, dekat MT5 pun macam tu je. Okay, welcome. Right, so untuk yes, betul, dekat MT5 kita boleh close all. Aduh. Yeah, so untuk Arif macam tu kan, kita apa-apa pun kita kena tengok untuk besok lah. Okay. So dia bergantung untuk besok punya movement macam mana. So sekarang ni yang kita boleh buat adalah mungkin stick dulu dengan technical analysis. Target kita kalau berlaku buat BTR ataupun CP, okay, kita akan stick dulu sampailah dia punya efek tu, orang kata apa, LDR tu take effect lah. Tengok kalau once tu dah berlaku, contoh besok pagi waktu Asia session, dia dah buat chart pattern, okay, dia dah lengkapkan inverted HNS kita dekat H1 ataupun dia dah buat BTR di H1, okay, so kita stick dulu sampailah dia ke London session, okay, sebab waktu tu barulah kita akan tengok lah, okay, waktu tu baru kita akan fokus betul-betul dekat London session dengan US session. Kena berhati-hati. Right, so ada soalan lagi tak? Betul, MT4 susah sikit. Nak kena pakai, kalau nak close laju kan, nak kena pakai laptop lah, nak kena pakai tablet lah, iPad lah, okay, untuk memudahkan. Tak ada soalan lah, okay, jelas. Alright, so kita buat sikit lagi, kita tengok sikit contoh. So besok carangan DZ lah, okay, kalau siapa yang tak berani trade gold, boleh go kepada pair lain lah, GG boleh, GA boleh, okay. Sebab kebanyakannya untuk yang efek LDR ni dekat gold lah. Sorry okay, so boleh kalau rasa tak yakin untuk trade gold, boleh decide tengok dekat
pair-pair lain. Okay, GBP boleh, GU boleh, GA boleh, GJ boleh. Okay, banyak pair. Right, so kalau boleh tu korang jangan limitkan korang punya pair lah. Okay, contoh kalau rasa takut tapi nak trade juga, boleh try pair-pair lain. Okay, selain gold. Okay, ni option je lah. Okay, contoh lah kebanyakannya ataupun satu lagi kalau untuk korang guna tempat lah, tempat untuk sebagai training lah. Okay, untuk korang buat backtest, better buat dekat orang panggil apa? Dekat pair-pair currency. Okay, sebab pair-pair currency ni dia mudah sikit untuk korang baca. Boleh check GJ, okay, boleh, tak ada masalah. Kita pergi ke GJ. GBP, JPY. Right, so benda dia sama je, cuma kalau boleh dekat pair-pair GBP ni kan. Pair-pair lain nak kira pip dia. Okay, boleh. Sekejap, DZ tunjuk sikit contoh nak kira pip. Okay, so untuk GJ, disarankan sebab apa dia punya movement dia agak perlahan nak dibandingkan dengan gold. So korang boleh up ke weekly. Kalau biasanya marking dekat daily, tukar sikit. Up satu time frame. Okay, pergi ke weekly. Okay, so dekat sini lah korang akan mark korang punya kawasan-kawasan SNR. Okay, kita buat dulu. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, contoh nak ambil kawasan support sini kan. Tanda dulu. Okay, mark dulu horizontal line kawasan support ni. Lepas tu tengok dekat bahagian kiri dia. Okay, ni kalau kita tengok kan, dekat bahagian kiri dia area sini ada resistance tak? Ada tak kawasan ni bila price sentuh dia jadi resistance? Okay, ada. So sini, area sini. So kita akan ambil mark dulu kawasan ni jadi dia punya satu zone. Okay, tapi sekejap baru kita tukar balik pergi ke candlestick. Okay, once dah marking macam ni, tengok balik dekat mana dia punya line dia. Okay, so lebih kurang macam tu lah. Okay, DZ akan tarik bagi rapat dengan dia punya orang kata apa, shadow paling bawah dengan shadow paling atas untuk kawasan tu. Dari sini sikit. Okay, so kita pun dah dapat satu zone DH4. DH4 di weekly. Okay, lepas tu buat benda yang sama juga. Okay, contoh untuk mark resistance ni kan. Lepas tu H4, yes betul. Okay, lepas tu contoh untuk current price cari pula satu lagi kawasan resistance. Okay, so sebab mungkin area sini lah. Okay, dia bila kata price main dengan pair ni kan, dia punya kawasan tu memang akan jadi dekat sikit lah. Okay, sebab pitch dia tak berapa jauh sangat. Ya, lebih kurang macam tu. So, tukar balik pergi ke candlestick. Okay, tu. Okay. So, untuk pengiraan pitch dia, sekejap kita tunjuk. Okay, so lepas tu korang pun boleh drop ke H4. Right? Lepas tu kita apply balik je apa yang kita dah belajar. Okay. So, macam sekarang dia dah masuk ke kawasan support untuk GJ. And now kalau tengok pun, nak kata dia buat chart pattern pun tak berapa solid sangat. So, better focus on dia punya ni. Kita punya satu trend lah. Kita pakai BTR untuk kita tengok. Okay, pastikan besok ni dia decide untuk breakout area sini dulu lah. Okay, kawasan dia punya resistance kat sini. Okay, sebab kalau ni macam Lizard tengok dulu lah, kalau sebab dekat sini kalau tengok kan, nak kata dia buat chart pattern pun tak berapa cantik sangat dia punya bentuk, betul tak? GU. Right, tapi ni sekarang kita tengok kat GJ. So boleh pilih lah mana rasa mudah. Okay, kalau rasa nak tunggu chart pattern susah, tunggu dekat BTR. Okay, So once besok dia decide breakout area sini, okay, ni breakout area sini dekat resistance ni, barulah kita boleh kata price decide untuk fly balik. Okay. Sebab kalau kita tengok pun dia punya tu dia macam dah berbentuk satu orang kata apa? Ni lah. Macam dah buat satu trend tu. Okay, sebab sekarang ni kita nak tunggu dia breakout sini je. So ni kalau korang mana yang masuk webinar itu kan, yang mana jam webinar itu Monza dah terang kan, nampak. Okay, bila dia kalau orang kata apa, kalau kita ambil kira untuk breakout dia punya trend line, dia nampak tak apa berlaku. Okay, selagi mana dia tak breakout resistance, dia mesti akan respect lagi resistance tu. Okay, sebab tu bila kata konsep BTR ni, dia perlu breakout resistance dekat sini dulu. Okay, di sini. Sama lah juga kalau kita nak sell dekat kawasan resistance, dia perlu breakout support dulu. So kena buat lukis-lukis sikit lah untuk structure ni. Okay, ni korang kena rajin melukis sikit. Okay, untuk nampak lah dia punya structure tu. Alright. Okay, lepas tu boleh buat benda yang sama lah. Okay, ni sambil-sambil tu DZ ajar sikit lah cara pengiraan peak dia.
untuk pengiraan pitch dia, yang korang kena monitor lah, okay, dekat area sini. Okay, contoh daripada sini 190, okay, 0.000. Yes, ya betul. Okay, so untuk contoh kat GU dekat GJ ni dia masih lagi dekat dalam cell zone lah orang panggil, dalam cell zone dia. Tapi tak boleh sell lagi lah, okay, sebab kita kalau boleh tu bila dia dah sentuh support ni, tunggu dulu sampai dia breakout. Okay, jangan fokus on selling ni. Fokus tunggu dulu sampai dia buat breakout. Ya, nak ajar dah yang ada dalam sini. Sekarang memang dah ada breakout buy. Breakout buy. Sekejap. Tak ada lagi. Belum lagi. Okay. Ni sini. Kalau tanya design, kita akan tunggu kat sini. Okay, structure dia macam ni. Okay. Once besok dia dah buat, barulah kita akan fokus macam ni. Okay. Dekat area sini. Yang bawah mana area sini So, okay. Support sini, resistance sini. Tapi kalau tanya DZ sebab dia belum buat confirmation. Yes betul. Okay, tapi kalau boleh mark dulu kawasan ni. Tapi better tunggu dia buat confirmation tu. Okay, better dia buat confirmation tu. Sebab sekarang ni pun dia belum lengkapkan lagi confirmation dia. Okay, dia belum lengkapkan lagi confirmation dia. So macam DZ kalau betul nak fokus buy, tunggu dia buat salah satu confirmation. Okay, so kita sambung balik untuk pengiraan dia. Okay, so untuk contoh pengiraan dia kalau dia nak naik 10 pip, okay, yang belakang ni dia perlu gerak. Okay, dia perlu naik sebanyak 0.100. Sorry. Itulah 0.100. So maksud dia daripada 190, okay, 190, dia nak naik sebanyak 10 pip. Dia perlu jadi 190.100. Okay, ini pergerakan dia sebanyak 10 pip. Okay. So andai kata kalau dia naik 190.200. So sekarang berapa pip kah pergerakan yang dia dah buat? Okay, contoh daripada 190.000 dia jadi 200. Dia jadi 20 pip. Yes, betul. Okay. So contoh kalau untuk dia buat kenaikan sebanyak 1 pip. Okay, 1 pip. So dia punya pengiraan dia adalah 190. Jadi 010. Okay, ini pergerakan dia sebanyak 1 pip. 1 pip. Okay. So let's say. Okay, ni kalau kita buat gabungan sikit lah. Okay, andai kata 190 point. Okay, ni DZ pada dulu takut korang keliru. Okay, 190.000 dia jadi 190.210. Okay, berapakah pergerakan pip dia sekarang? Kenaikan dia. Berapakah kenaikan dia buat? 21 pip. Yes, betul. Okay, so macam tu cara korang nak kira. Okay, perhatikan tiga number belakang dia. 10, 100. Okay, 10, 100. Okay, dia punya ni. Kalau dia nak naik sebanyak 1 pip, tengok ke bahagian puluh dia. Tengok kalau kenaikan dia sebanyak 10 pip, tengok dekat ratus dia. Dia tak sama dengan gold. Gold lain. Okay, gold lain. Yang ni kebanyakannya adalah berlaku di currency sahaja. Okay, yang kat currency je korang kena ambil kira 3 titik ni. Okay, kawasan ni. Untuk gold macam biasalah untuk gold lah. Untuk gold kalau kita tengok nampak. Untuk gold kalau korang nak kira kenaikan dia sebanyak 10 pip ke ataupun something kan. Kalau Bitcoin sorry DZ tak dapat nak bantu kan. Okay, DZ tak trade sangat dekat Bitcoin. So DZ pun masih lagi tak ambil kira untuk cara kira Bitcoin tu yang betul macam mana. Okay, so macam gold kalau kita tengok. 2900.00. Okay, untuk gold kalau kenaikan 10 pip dia akan ubah kat belakang ni je lah. Okay, jadi 2900.10. Sorry.
Yang ni 1 pip, yang ni 10 pip sini. Okay. So sekejap, kita ada soalan banyak. So DZ yang yes. DZ yang dorang ukur pitch pakai tarik line tu macam mana? Okay, so contoh kalau untuk orang kata apa? Macam yang ni contoh yang tunjuk ni 290.1 pergi jadi 2909 ke apa kan? Itu pergerakan dia dah jadi 80 feet. Okay. Okay, contoh sini 2901. Okay, andai kata besok zone dia 2901 daripada 2903 sampai 2900. Okay. So ini zone dia adalah bersamaan dengan 30 feet. Okay, sini. Yang ni yang mewakili puluh dia. 3 pergi ke 0. So bergerakkan dia jadi 30 feet. Okay, zone ni besar dia 30 feet. Okay, so yang nak monitor untuk goal kawasan puluh dia ataupun pergerakan dia bila cukup 10 feet dekat area sini. Okay, so untuk yang kalau dia orang ukur pakai line tu pula kan. Okay, untuk yang ukur pakai line, okay, contoh kalau pakai trading view pun boleh tengok. Okay, so korang cari dulu benda yang ni dekat dia punya ni. So contoh, nampak? Tarik ni yang nampak ah. Okay. Okay, contoh macam pergerakan dia besar ni. Okay. Cara nak baca dia, sebab dekat dalam MT4 pun benda tu dia akan jadi macam ni, dia akan jadi 4 angka. Okay, kalau betul number tu adalah, contoh bila korang tarik line tu kan. Okay, contoh dia naik, bukan tarik line, tarik arrow. Okay, dekat MT4 ada arrow, so korang boleh tarik daripada hujung arrow tu ke bucu yang lain. Okay, kalau korang panjangkan lah, okay, korang akan nampak dekat area atas ni. Okay, dia akan keluar dekat dalam MT4 ataupun MT5 korang dekat area atas ni. Okay, so contoh nilai dia macam ni. So macam mana nak baca? Right. Okay, so contoh kalau nilai dia dari 1000 macam ni kan. Okay, contoh dia ada dia jadi 1303. So nilai yang 1000 depan ni bersamaan dengan 100 pip. Okay, dia mau pilih 100 pip. Satu depan ni jadi 100 pip, yang belakang ni jadi 10 pip. So untuk nilai sini jadi 130 pip. Okay, apa yang tu nanti kalau ni kita buat di next class. Okay, tapi ni untuk apa, gambaran lah. Kalau korang nak kira kan, so boleh tarik dekat objek kan, pergi kat objek, tarik arrow, so bentuk dia akan jadi macam ni lah. Dia akan starting dia sampai macam ni. Ada lagi satu bucu dia. So dia buat tu korang tarik tu, dia akan keluar satu gambar tau dekat belah kiri ni. So korang akan nampak lah. Okay, dia akan tulis sikit bawah tu berapa pergerakan dia, contoh 1, 3, 4 something lah. Okay, macam tu. So nak kira pip dia macam tu. Okay, depan ni mewakili ratus, belakang mewakili puluh untuk pip. Yang lagi satu mewakili pip, 1 pip. 1 pip, 10 pip, 100 pip. Okay. Ni kalau pakai trading view boleh tengok ni, yang bentuk macam ni korang boleh balik-balik lah dekat dalam trading view korang, tengok ini. Yang ni cara nak kira pip dia, pakai arrow ni. So nanti dia akan keluar macam ni. So korang ambil nilai dia, korang tulis dulu 1303. So baru buat kiraan 130 pip. DZ SNR shadow pun kena mark ke? So macam cara DZ untuk mark kawasan SNR lah. Okay, yang DZ selesa ke, yang DZ tunjuk macam mana cara DZ. Mark adalah once ambil dulu kawasan daripada body dia, and then just tarikkan ke bawah saja. Okay, ambil sampai orang kata apa, ke shadow dia jugalah. Okay, itu cara DZ mark lah. Right, so ada lagi tak soalan? Sekejap GU sebab tadi ada yang bertanya dengan GU sekejap. GU. Okay, GBP USD. Right, so benda yang sama juga kalau dekat GBP USD, pergi ke weekly. Okay, sebab better lagi besar time lagi bagus dekat pair currency ni. Sebab movement dia orang slow. Okay, so buat benda yang sama je. Okay, buat benda yang sama adalah tukarkan dulu pergi ke line chart. And then mark dulu kawasan ni. Contoh kata nak ambil kawasan ni sebagai resistance kan. Mark dulu, lepas tu tengok dekat bahagian kiri dia, kawasan mana yang menyentuh, bila price sentuh dia jadi support. Okay, contoh sini Okay, tengok. Bila mana kawasan tu sentuh dia jadi support. Ada tak?
Kalau kita tengok kat sini ada tak? Ada kan? Di sini. Jadi support sebelah ni. So kawasan ni kita panggil sebagai kawasan support become resistant. Kat sini. Support, breakout, datang balik jadi resistant. So kawasan ni kita akan mark. Okay, so benda sama. Ya, lepas tu just tarikkan sesuai ikut dia punya shadow je. Okay, so kita dapat satu kawasan dia. Lepas tu buat benda yang sama je lah. Okay. Okay, ni contoh DZ bagi Ni contoh DZ bagi kalau apa andai kata price tu dia tak buat orang kata apa dia tak ada belah kiri dia tak ada support atau belah belakang dia pun tak ada resistance. So korang tengok lagi banyak touch lagi bagus. Okay, contoh kalau dia buat all time high macam gold kan dia buat all time high. So kawasan mana bila dia sentuh tu dia terus junam. Okay, so kawasan ni korang akan mark macam ni. Terus je mark macam biasa daripada shadow pergi ke ambil sikit ke area body dia. Okay, ni contoh kalau price tu buat all time high lah. Okay, contoh macam gold sekarang possible untuk buat all time high kan. So kalau korang nak mark resistance itu tunggu sampai dia buat satu resistance. Bila dia sentuh kawasan tu dia junam. Okay. Kalau boleh at least tu ada dua sentuhan lah. Okay, ni kita panggil dua sentuhan. Satu sentuhan sini. Tunggu contoh kalau dia datang balik ke area resistance ni kan. Bila dia sentuh dia buat lagi satu sentuhan junam dia. So baru kita akan mark dia sebagai valid SNR lah. Okay, ini kalau berlaku untuk orang kata apa? Kalau price buat all time high KTH. Okay, so far macam ni. Okay. Okay, so contoh macam GU pun kita tengok ada banyak touch tak? Okay, contoh kita nak support sini kan. Tengok dulu dekat kiri dia ada resistance tak berlaku. Ya, ni kalau kita tengok kan belakang ni. Nampak ada satu resistance pernah berlaku. Okay. So kita panggil dia sebagai resistance. Resistance, breakout, datang balik jadi support. Okay, so kita akan mark sini. Right, so macam tu zone ni. Okay. Lepas tu kita akan buat benda yang sama lah. So drop page 4. Okay, lepas tu buat benda macam biasa. Okay. Nampak So sekarang kalau kita tengok dekat GU kan, page 4. Okay. Ni. Kita ada bentuk apa ni guys? Dah ada reversal pattern berlaku tak? Dah ada ataupun belum? Dah ada, HNS pun dah ada, yang betul double top pun dah ada. Okay. So target dia dekat GU ni adalah price untuk junaman. Okay, so first zone kita dekat mana guys? Sepatutnya first zone kita di area mana? Okay, kalau DZ bulat ni dekat area double top, yes betul. Okay, sini area ni nampak. Okay, ini adalah first zone kita yang kita nantikan lah dekat GU. Lepas dia datang, masuk, entry. Okay, untuk dia follow direction. Sampailah dia hit kawasan, support dia balik. Okay, ini first zone dia. So lepas tu kalau dia contoh dia buat new breakout dekat bawah ni. Okay, contoh bawah ni dia buat new breakout. Okay, macam ni. So keep marking lah new breakout tu. Keep marking new breakout tu. Datang, entry. So jelas tak? Jelas Okay, Alhamdulillah kalau semua jelas. So Dizat rasa itu saja kelas kita untuk malam ni. Okay, thank you bagi masa sikit untuk join kelas. So kita jumpa lagi di next class pada hari Sabtu dengan Dizat. Okay, so thank you mana yang join. So selamat menjalani ibadah puasa kepada yang Muslim and selamat malam kepada semua orang. Okay, see you guys tomorrow and be ready. Sama-sama. Ya, Alhamdulillah. Jumpa korang di next kelas. Assalamualaikum. Okay, all the best ya semua. Okay, all the best.